apa-apa. Aku main pose. Tapi aku suka macam spiu tu. Gagal tak sahur akak. Ngantuk, sakit perut. Ya Rasulullah. طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدوائي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريد. Dah mati pun nak menangis. Pada butuh kau. Jangan macam tak layak masuk syurga. Orang tu dah mampus pun nak mencari. Pelani kau. Tengok dia punya Telegram. Mana ada orang politik? Guru tasawuf, kau turun. Kapitaya Abah. Kungfu. Guru apa? Guru. Aku pun benci tau kalau anak silat jenis kaki burik. Lepas tu perempuan pula jenis gelinya. Kaki batang. Itu kena gede-gede ni sini. Ya Allah ya Rabbi. Jahannam dulu. Macam mana maksud nak makan masuk tangkas? Tangkas dengan apa? Tangkas dengan ilmu Minangkabau tu. Zat sepadu bubuh. Apa tu yang Minangkabau punya tu? Sekali perempuan tu dah spiritual tinggi tu dapat ilmu 5. Habis Allah Ta'ala bagi mukjizat tu buka baju. Habis kuano tu? Oh syariat tak tahu gapo. Ulama syariat mu tahu gapo mu. Kita orang dah terlebih mutaah. Sebab ujian terlebih teruk. Orang ujian terlebih teruk ni siapa mari bantu? Siapa mari bantu? Guru cakap. Contoh cari akhlak Mama Maryam tu. Siapa bantu Mama Maryam? Sayyidina Ali. Siapa bantu Sa'do? Pendeta awang. Itulah Prabu Siliwangi tu ambil yang mana dia moksa. Kata dunia ni dah tampak orang buta. Siapa nak ikut moksa macam Prabu Siliwangi? Mau jadi panjang Hadi.